insan tersayang semua. Dia ucapkan mak ayah terlupa nak sebut. Tunang. Balik kena pelangkung dengan mak. Lupa tak? Sebab dia kata balik dia jumpa dengan mak ayah, dia tak jumpakan tunang, sebab tu dia teringat tunang ucap selamat raya. Suka Yalah, suka-suka pun, tapi kalau nak balik kampung tu pastikan keselamatan. Jadi semua kelengkapan elektrik kita ataupun rumah ditinggalkan dengan keadaan selamat. Sebab itulah yang kita akan fokuskan dalam topik semasa. Yang akan menyentuh tentang keselamatan penggunaan elektrik di rumah. Kalau kita cakap tentang perkakasan elektrik ini memang banyak. Ada yang contohnya dalam bulan Ramadan ni, semua yang dalam almari kaca tu mula dibawa keluar. Mesin-mesin pembacuh tepung, pembacuh buat kek dan sebagainya. Maklumlah sibuk hari tahun ni berazam nak buat kuih raya sendiri. Belum ambil kira lampu kelap-kelip lagi yang dipasang semalaman. Kadang-kadang dalam rumah pun dipasang lagi. Jadi membuat penyambungan sendiri. Jadi elemen-elemen ni kita akan lihat bagaimanakah keselamatan penggunaan perkakasan elektrik kita. Untuk tujuan itu kami bersama dalam studio sekarang ini Pengarah Keselamatan Elektrik Suruhanjaya Tenaga, Tuan Haji Ismail Anwar. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Tuan Haji bila balik raya? Saya balik raya pertama. Oh, raya pertama. Bertugas lagi sampai malam raya saya ada di rumah ibu mertua saya di Shah Alam. Dekat. Kemudian balik ke kampung ke mana? Ke Batu Pahat. Batu Pahat. Dekat je, tapi dekat pun mungkin mengambil masa lama juga nak sampai tu kan. Okey, baik, kita bercakap tentang keselamatan penggunaan elektrik ni. Jadi mungkin apa antara kita mulakan dululah dengan peranan Suruhanjaya Tenaga dan penghuni rumah dalam memastikan keselamatan elektrik kita sentiasa terjamin dalam rumah kediaman kita. Terima kasih Syed dan Zam. Terlebih dahulu Suruhanjaya Tenaga ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana menjemput Suruhanjaya Tenaga memberi taklimat mengenai penggunaan elektrik dengan selamat di rumah. Suruhanjaya Tenaga adalah badan kawaselia yang menyelia industri pembekalan tenaga. Pembekalan tenaga ialah pembekalan tenaga elektrik dan pembekalan dan gas. Gas adalah bagi yang dibekalkan melalui talian pipe. Salah satu peranan Suruhanjaya Tenaga ialah memastikan keselamatan pengguna terjamin dalam berkaitan dengan penggunaan, penjanaan, penghantaran dan agihan bekalan elektrik terutamanya di rumah-rumah. Kalau kita tahu, sebagaimana kita tahu, 80% daripada pengguna elektrik adalah rumah, di rumah kediaman. Dan kalau kita lihat di rumah, penghuni rumah hendaklah memastikan bahawa pendawaian elektrik di rumah dan senggaranya hendaklah dilakukan oleh kontraktor elektrik yang berdaftar. Dan kontraktor elektrik yang berdaftar dia mempunyai orang kompeten yang telah ditauliah oleh Suruhanjaya Tenaga. Di rumah kita kena lihat bekalan elektrik disalurkan oleh pembekal elektrik atau pembekal